Halo guys, selamat tengah hari guys. Bertemu kembali bersama saya channel Apa Cimang guys. Okay, hari ini saya nak berkongsikan satu resepi yang simple guys, iaitu saya ingin memasak kari ayam yang dalam tin ni guys. Bersama saya campurkan dengan rotak panjang guys, tapi saya dah bersihkan, saya dah potong guys. Okay, jangan lupa guys, like, share, and comment, and subscribe guys. Stay tune guys. Tunggu lepas ini apa yang saya nak masak ni guys. Sedap ke tak sedap ke? Saya harap semua penonton dan semua subscriber memberi komen-komen yang positif agar saya dapat menaikkan, upgradekan saya punya masakan ataupun saya punya menu-menu yang lain guys. Stay tune guys. Ciao. Oke guys, pertama mula guys, kita hidupkan api dulu sebelum kita memulakan masakan. Saya dah hidupkan api. Kita bagi kuali ini panas sikit. Hilangkan air sedikit dalam kuali ini guys. Saya cuma masak menu yang ringkas saja guys, menu yang saya boleh masak guys untuk dimakan secara tengah hari guys. Okey, kuali sudah panas guys. Saya tambahkan minyak guys. Tambahkan minyak sedikit je guys. Okay, saya cuma menggunakan bawang 2 biji je guys, hanya 2 biji je guys. Saya potong-potong dia, potong bawang sikit. Okay, kuali dia sudah panas. Bagi kuat sikit api dia. Kari ayam guys dalam tin. Kita buka siap-siap. Kita masak menu yang ringkas ya guys untuk makan tengah hari guys. Okey, kuali sudah panas. Kita masukkan bawang guys. Bawang yang sudah saya potong. Tak panjang ni guys, saya dah potong tadi. Saya akan masuk dalam ni guys. Saya masukkan dulu. Okey, bau bawang dia pun sudah naik. Alright. Kita kacau-kacau dah guys. Kacau-kacau dia sampai dia dah sebati guys. Ini menu yang paling ringkas guys, kita masakkan. Kita makan tengah hari ni guys, tak perlu nak masak lauk-lauk yang berat, sebab malam nanti pun kita nak masak makan lauk yang berat juga guys. Jadi kita masak sesimpel mana guys. Okey, kita kecilkan api dulu. Okey, alright. Kita masukkan air guys, masukkan air. Okey.
bagi yang suka memasak yang ringan-ringan, bolehlah masak ikut cara saya, ataupun kamu orang boleh ikut cara kamu sendiri yang mana sesuai untuk selera korang guys. Kita masak untuk hari ini untuk anak-anak guys. Okay, kita bagi dia pot sikit. Kita bagi pot sikit api dia guys. Okay. Okay, hadapi guys. Tadi terpadam sekejap guys. Okay guys, kita bagi dia 1 minit mendidih guys. Baru kita boleh campakkan sardin kari ayam guys. Okay guys, ini dah mendidih guys. Sayur dah mendidih. Kita tambahkan kari ayam guys. Ni tadi masukkan saja. Ini ringkas ya guys. Tak perlu masak berat-berat hari ni guys. Sebab hari ini kita makan, kita sambil separuh kenyang je guys. Tak perlu nak kenyang-kenyang sangat hari ni guys. Okay, saya sudah campakkan. Masa zaman kecil-kecil dulu guys, nenek moyang kita suka masak macam ni guys. Sesimpel sangat orang masak. Tapi kita jarang nak buat macam ni guys. Jadi kita himbau kembali guys secara tidak langsung masakan diorang guys. Okey, kita tambahkan Ajinomoto guys. Ajinomoto kita tambah sikit. Saya tak berapa gemar makan Ajinomoto, tambah sikit. Kemudian kita guna garam sikit guys. Banyak-banyak. Kita bagi dia 5 minit je. Bagi dia masak betul guys. Okay guys, kita rasa dulu. Okay, tidak masin guys. Sedap. Cuma nak tunggu dia bagi masak sikit. Putus sayur kan. Putus sayur rasanya dah lembut. Mantap. Sedap guys. Menu yang ringkas, menu yang sedap, menu yang pantas dimasak guys. Jangan lupa guys, nanti kita boleh masak benda ni secara ringkas lagi guys. Okay, dah masak guys. Kita tutup gas. Okay, kita try mangkuk guys. Saya ambil isi dia sikit. Kemudian saya ambil ni. Kemudian saya ambil kuah dia.
Okay guys, saya rasa dia punya tekstur kari ni sungguh-sungguh unik. Okay. Sedap guys. Memang sedap. Payah. So guys, pedas pun dia kurang pedas sebab saya tambah air sikit supaya anak-anak boleh makan guys. Kalau nak rasa dia pedas, kurangkan air dia guys. Tapi kalau tak nak pedas, tambahkan air banyak sikit. Okay, supaya anak-anak boleh makan guys, sebab anak-anak pun nak juga merasakan apa yang kita masak untuk menu-menu yang macam ni guys. Okay. Okay guys, setakat ini saja saya berkongsikan video masakan ringkas saya itu guys, menu kari ayam dalam tin dengan petak panjang guys. Memang menu mantap, sedap guys. Jangan lupa guys, kalau nak masakan menu yang sedap, masak seringkas-ringkasnya, boleh makan dengan pantas, carilah menu yang segera boleh dimasak guys. Ok guys, setakat saja saya berkongsi video dengan anda semua guys. Jangan lupa guys, like, share, comment and subscribe guys bersama saya, channel Apa Cik Man guys. Jangan lupa tonton video seterusnya guys. Thank you, bye bye.